Apa itu ISS? ISS ialah sebuah makmal penyelidikan bersaiz padang bola yang mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 400 km. Ia merupakan hasil kerjasama antara agensi-agensi angkasa utama dunia seperti NASA, Amerika Syarikat, Roscosmos, Rusia, JAXA, Jepun, ESA, Eropah dan CSA, Kanada. Sejak tahun 2000, ISS telah dihuni secara berterusan oleh angkasawan dari seluruh dunia. Aktiviti yang dilakukan di ISS. Di ISS, pelbagai aktiviti penyelidikan dijalankan setiap hari. Antaranya termasuk kajian dalam bidang biologi, fizik, perubatan dan bahan kimia. Disebabkan tiada graviti, saintis boleh melihat kesan sebenar mikrograviti ke atas tubuh manusia dan tumbuhan. Malah, banyak penemuan dari ISS membantu kita memahami penyakit, proses penuaan dan cara untuk hidup lebih sihat di bumi. Selain itu, angkasawan juga memerhati bumi dari ruang angkasa, memantau fenomena seperti kebakaran hutan, pencemaran dan perubahan iklim. Antara teknologi canggih yang digunakan, yang pertama, lengan robotik Canadarm2 yang membantu menangkap kapal kargo dan membaiki bahagian luar stesen. Yang kedua, sistem penapisan air pintar yang menukarkan peluh dan air kencing kepada air minuman bersih. Yang ketiga, panel solar automatik yang membekalkan hampir semua tenaga elektrik di ISS. Dan yang keempat, serta robot humanoid seperti Robonaut yang membantu melaksanakan tugas mudah bagi menjimatkan mangsa angkasawan. Kesimpulannya, stesen angkasa antarabangsa ISS bukan hanya sebuah makmal terapung di orbit tetapi juga lambang kerjasama antarabangsa dan kemajuan teknologi manusia yang mengagumkan. Ia menjadi platform penting bagi pelaksanaan pelbagai eksperimen saintifik dalam bidang perubatan, fizik, biologi dan kejuruteraan. Penemuan daripada kajian ini bukan sahaja membantu memahami alam semesta dengan lebih mendalam, malah turut memberi impak besar kepada kehidupan harian di bumi, seperti dalam bidang kesihatan, pemantauan perubahan iklim dan pembangunan teknologi. ISS jelas memainkan peranan penting dalam kemajuan manusia sejagat. Refleksi 1. Melalui tugasan NASA TV Live, saya berpeluang melihat dengan lebih dekat bagaimana teknologi angkasa digunakan di stesen angkasa antarabangsa ISS. Siaran langsung ini membuka mata saya tentang kepentingan teknologi seperti lengan robotik, sistem penapisan air dan penggunaan tenaga solar dalam menyokong kehidupan di ruang angkasa. Ia turut menunjukkan betapa seriusnya usaha saintifik dalam meneroka angkasa dan bagaimana penemuan mereka memberi kesan kepada kehidupan di bumi. Saya berasa lebih berminat untuk meneroka bidang sains angkasa dan teknologi inovatif pada masa hadapan. Refleksi kedua. Tugasan ini telah memberi saya peluang berharga untuk memahami operasi dan teknologi yang digunakan di ISS. Melalui tontonan langsung, saya lebih menghargai usaha para angkasawan dan saintis dalam menjalankan kajian di ruang tanpa graviti. Saya juga kagum dengan kecanggihan sistem di ISS yang membolehkan mereka bertahan dan bekerja secara efektif di persekitaran ekstrim. Pengalaman ini telah menambah minat saya terhadap dunia astronomi serta menjedarkan saya bahawa teknologi angkasa bukan hanya untuk eksplorasi tetapi juga menyumbang besar kepada kemajuan sains dan kehidupan di bumi.